Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ilmu dicari penyuluh hidup. Kita akan dapat merubah hidup dan mengguncang dunia apabila berilmu. Cabar ilmu akan dapat diperolehi melalui minat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Iman bin Firdaus, murid tahun 4 tekun di SK Mahkota Sari, Gerik, Perak. Rakan-rakan dan para pendengar yang saya hormati sekalian, apakah genre buku bacaan yang biasa anda pilih? Untuk saya, genre buku ilmiah di jurnal-jurnal adalah pilihan saya. Ini adalah kerana melalui jurnal yang telah disusun oleh penulis, banyak konten informatif yang saya boleh dapat daripada buku tersebut. Selain buku fizikal, artikel-artikel online pun saya seronok membaca. Kerana dengan membaca, saya berasa seolah-olah saya dapat mempelajari sesuatu yang baharu untuk hari tersebut. Baru jiwa saya akan berasa senang hati sehingga lena. Dan hari ini, saya ingin menarik minat dan mengajak para pendengar untuk membaca sebuah jurnal yang bertajuk Penemuan Para Saintis. Mengapa saya memilih buku ini ya? Mari saya ceritakan apakah yang menarik di dalam buku ini. Jurnal ini telah diterbitkan oleh penerbit Sinar Cemerlang yang beralamat di Bandar Baru Seri Petaling, Kuala Lumpur dan cetakan pertamanya pada tahun 2022. Jurnal ini mempunyai 48 muka surat saja. Walaupun ia agak nipis, namun isinya tebal dan padat. Jurnal ini adalah jurnal yang bersiri, iaitu daripada koleksi jurnal meneliti cabaran global. Selain daripada tajuk Penemuan Para Saintis, ada beberapa tajuk yang lain seperti Jurnal Malapetaka Alam Dahsyat, Jurnal Teknologi dalam Komunikasi, Jurnal Pandemik Akibat Virus dan beberapa jurnal yang lain. Menarik, bukan? Buku ini sebenarnya mengisahkan tentang penemuan-penemuan penting oleh saintis terkenal dunia seperti Newton, Einstein dan Curie. Ia ditulis dengan gaya yang mudah difahami, yang mendedahkan bagaimana rasa ingin tahu, usaha gigih dan semangat tidak mudah putus asa yang membawa kepada pencapaian besar para saintis dalam dunia sains. Pembaca juga akan diperkenalkan tokoh-tokoh penting seperti Isaac Newton, Marie Curie, Galileo Galilei dan Albert Einstein, serta penemuan-penemuan luar biasa mereka yang menjadi asas kepada teknologi dan ilmu pengetahuan moden. Selain itu, buku ini juga menyoroti nilai-nilai yang menjadi kunci kepada kejayaan mereka. Kawan-kawan, bagi saya, jurnal ini menyajikan kisah-kisah menarik di sebalik penemuan penting dalam dunia sains yang dibuat oleh para saintis dari berbagai zaman dan bidang ilmu. Mulai dari penemuan hukum fizik oleh Isaac Newton, teori evolusi oleh Charles Darwin, hingga penemuan DNA oleh Watson dan Crick. Buku ini menyoroti latar belakang, proses eksperimen dan dampak penemuan-penemuan tersebut terhadap kehidupan manusia. Zabri Zakaria berjaya menulis dengan gaya yang mudah difahami oleh pelajar dan pembaca umum, menjadikan sains terasa dekat dan relevan. Buku ini mengangkat nilai-nilai seperti kesungguhan, rasa ingin tahu dan keinginan untuk memberi manfaat melalui ilmu. Keistimewaan bagi pembaca. Pertama, mendapat ilmu pengetahuan sains. Pembaca akan memahami bagaimana penemuan penting serta impaknya kepada dunia. Kedua, memupuk semangat ingin tahu dan kritis. Buku ini menunjukkan bahawa sains bermula daripada pertanyaan sederhana dan rasa ingin tahu yang mendalam. Kelebihan. Pertama, disampaikan dalam bahasa yang ringkas dan menarik. Sesuai untuk pelajar sekolah rendah, menengah dan umum. Kekurangan. Beberapa bahagian mungkin terlalu ringkas bagi pembaca yang ingin informasi lebih mendalam. Kedua, ilustrasi atau gambar penunjang sains mungkin kurang lengkap bergantung pada edisinya. Penulisan dan gaya bahasa. Pertama, bahasa mudah dan mesra pembaca. Penulis menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas, sesuai untuk pelajar sekolah menengah, pendidik dan pembaca umum. Istilah saintifik dijelaskan dengan cara yang mudah difahami. Kedua, gaya naratif yang bercerita. Penulisan disampaikan dalam bentuk penceritaan naratif, menjadikan fakta sains terasa hidup seperti membaca kisah atau biografi menarik. Jurnal penemuan para saintis menghimpunkan kisah-kisah menarik tentang penemuan penting oleh tokoh-tokoh saintis dunia. Buku ini bukan sekadar mencatat kejayaan mereka, tetapi turut menyoroti usaha, cabaran dan keazaman yang mereka lalui untuk memperjuangkan ilmu.
Dengan gaya bahasa yang mudah dan menarik, buku ini sesuai untuk pelajar, pembaca umum yang ingin mengenali dunia sains secara lebih dekat dan mengekspresikan. Pengajaran. Pertama, ilmu pengetahuan memerlukan usaha dan kesabaran. Setiap penemuan besar lahir daripada kerja keras dan ketekunan. Benarlah kata Pak Hamka, membaca buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.